Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Ain binti Muhammad Hussein, KIDL 250104011 akan membentangkan berkaitan dengan penulisan Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak murid sekalian, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan melihat gambar-gambar yang telah saya sediakan. Okey, baik anak murid sekalian boleh tengok pada gambar yang pertama. Kita tengok orang perempuan tersebut sedang menyiram pokok. Gambar yang kedua sedang makan. Gambar yang ketiga orang sedang masak. Gambar yang keempat, gambar orang sedang berlari. Dan yang kelima, gambar sekolah. Gambar-gambar tersebut untuk pengetahuan anak-anak sekalian berkaitan dengan pelajaran apa? Okey, kalau kita tengok yang pertama, gambar orang sedang menyiram pokok. Perkataan menyiram ada kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, makan pun ada kaitan, iaitu antaranya ialah makanan. Yang ketiga ialah orang sedang masak. Ataupun kita sebut orang sedang memasak. Yang keempat, orang sedang berlari. Perkataan berlari ada kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang kelima, gambar sekolah. Sekolah juga ada berkaitan dengan perkataan yang kita belajar pada hari ini, iaitu persekolahan. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk pada hari ini. Apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan imbuhan. Imbuhan pada perkataan-perkataan yang kita sebut pada gambar sebentar tadi, antaranya ialah berlari. Kita tak sebut lari saja. Kita sebut orang sedang berlari. Kita nampak makanan, kita tengok orang sedang makan. Ataupun makanan. Okay. Seterusnya kita ada nampak gambar apa lagi tadi? Orang sedang masak. Kita akan panggil orang tu sedang memasak. Okey. Apa yang berkaitan dengan gambar tersebut ialah, apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan jenis-jenis imbuhan pada perkataan-perkataan yang kita sebut. Kita tengok yang pertama, yang warna merah. Okay, anak murid boleh sebut sama-sama dengan saya, ikut. Yang pertama ialah imbuhan awalan. Okay. Jenis imbuhan yang pertama ialah imbuhan awalan. Okay. Yang kedua ialah imbuhan apitan. Okay, ikut sama-sama, imbuhan apitan. Dan yang ketiga ialah imbuhan akhiran. Apa dia yang ketiga? Imbuhan akhiran. Baiklah, kita akan tengok satu persatu apa yang kaitan dengan imbuhan awalan, imbuhan apitan dan imbuhan akhiran. Okey, seterusnya. Okey, imbuhan awalan akan berlaku pada yang pertama, kata dasar atau kata terbitan yang dimulai dengan huruf alif. Perlu ditambah hamzah di atas alif apabila menerima imbuhan sekedi. Contoh perkataan ialah se tambah perkataan ekor. Jadi seekor. Bila dimulakan dengan huruf alif, maka selepas huruf sin tu kena letak hamzah di atasnya. Walaupun kita sebut seekor, kita tak letak hamzah tu di bawah alif. Yang kedua ialah perkataan ke tambah atas, sama dengan ke atas. Okey, jadi kita tengok kat situ huruf hamzahnya berada di atas alif. Dan yang ketiga ialah perkataan diangkat. Okey, diangkat. Dal alif atasnya ada hamzah. Diangkat.
Okey, keadaan yang kedua ialah imbuhan awalan pem dengan mem. Bertemu dengan kata dasar iaitu terbitan yang bermula dengan huruf fa. Huruf pertama hendaklah digugurkan. Okey, tadi bukan huruf fa, huruf pa. Okey, contohnya ialah pem, pilih. Pem tambah pilih. Jadi kita tak boleh pempilih. Kita kena sebut pemilih. Pemilih. Perkataan yang kedua ialah mempilih. Kita tak sebut mempilih. Kita sebut memilih. Dikatakan digugurkan ialah huruf pa-nya tadi tu. Okey, jadi dia tak ditulislah huruf pa-nya tadi. Okey, keadaan yang ketiga ialah imbuhan awalan peng dengan meng. Okey, peng dengan meng. Macam mana keadaan dia? Bertemu dengan kata dasar terbitan yang bermula dengan huruf alif dan kaf. Huruf pertama hendaklah digugurkan. Okey, huruf alifnya tadi tu kena digugurkan. Okey, seterusnya contohnya apa dia? Peng, ikat. Jadi dekat situ kita kena gugurkan huruf alifnya. Pengikat. Jadi perkataan dia pengikat. Alifnya dibuang. Seterusnya perkataan yang kedua ialah mengambil. Mengambil. Kita tak sebut mengambil. Kita akan buangkan huruf alifnya tadi menjadi mengambil. Okey, seterusnya. Keadaan yang keempat iaitu imbuhan awalan yang mempunyai imbuhan pe atau me. Bertemu dengan kata dasar terbitan yang bermula dengan huruf sin. Huruf pertama hendaklah digugurkan dan digantikan dengan huruf nya. Okey, apanya huruf nya? Contoh dekat situ, sampai. Okey, sampai. Kita tak akan sebut sampai, kita akan sebut penyampai. Okey, ataupun yang kedua, kita tak dengan perkataan sapu. Kita tak sebut mesapu, kita akan sebut menyapu. Jadi huruf sin tadi tu digantikan dengan huruf nya. Itu adalah keadaan yang keempat. Seterusnya, contoh perkataan imbuhan awalan selain daripada yang kita sebutkan tadi. Contoh sebiji. Kata dasarnya ialah biji. Perkataan imbuhannya ialah se. Seterusnya bersama. Kata dasarnya sama. Imbuhannya ber. Seterusnya pembaris. Kata dasarnya baris. Dan imbuhannya ialah pem. Ini semua adalah contoh-contoh imbuhan awalan. Yang saya merahkan tu semua adalah penambahan imbuhan. Contoh menggali, pendapat, melukis, ke laut, membeli, diarah dan pengkaji. Itu contoh-contoh perkataan imbuhan awalan. Saya harapkan anak-anak murid boleh faham apa yang berkaitan dengan imbuhan awalan. Seterusnya, kita tengok imbuhan apitan. Apa itu imbuhan apitan? Tadi imbuhan awalan, imbuhannya berada di hadapan sahaja. Imbuhan apitan pula ialah gabungan awalan dan akhiran dalam satu perkataan. Maksudnya, kata dasarnya berada di tengah-tengah. Depannya ada imbuhan dan belakangnya pula ada imbuhan. Contoh yang pertama ialah perkataan tambah layar, tambah ya. Jadi, melayari. Contoh yang kedua, tambah lalu, tambah i. Jadi, melalui. Kalau kita tengok yang warna merah depan dengan belakang, dengan akhir kan. Okey, yang ketiga, bertemakan. Dia punya perkataan ialah, imbuhannya ialah ber dan diakhiri dengan kan. Jadi, bertemakan. Yang keempat, pekerjaan. Adalah imbuhan, kerja ialah kata dasar, an ialah imbuhan akhiran. Yang kelima ialah perimbuhan untuk persekolahan. Okey, persekolahan. Per adalah imbuhan, sekolah adalah kata dasar dan nun pertambahan di akhir ialah imbuhan akhiran.
Yang keenam ialah kelihatan. Kaf tambah lihat tambah nun. Jadi kelihatan. Yang ketujuh ialah bertepukkan. Okey, kat sini kita tak sebut bertepuk. Kop tu ada dua yang ditulis. Tidak. Tapi kafnya itu ditulis sekali saja. Bertepukkan. Huruf kaf. Okey, dan yang ke-8 ialah pesampaian. Pesampaian. Takkan pesampaian tak sesuai kan? Jadi apa yang kita belajar tadi? Bila kita nampak huruf sin asalnya, kata dasarnya ada sin. Jadi kita tak tulis sin. Kita akan gantikan. Kita akan gugurkan huruf sin menjadi huruf nya. Jadi penyampaian. Yang ke-9 menggunakan. Menggunakan kata perkataan imbuhannya kata dasarnya ialah guna dan perkataan imbuhan akhirannya kan. Yang ke-10 ialah yang terakhir membasuhkan. Mem adalah imbuhan awalan, basuh adalah perkataan dasar dan kan adalah imbuhan akhiran. Baiklah, kita teruskan dengan imbuhan akhiran. Apa itu imbuhan akhiran? Kata dasarnya, imbuhan akhirannya dan contoh-contoh perkataannya. Okey, yang pertama, diakhiri dengan suku kata terbuka iaitu huruf waw. Imbuhan akhirannya kena letak apa? Kena letak alif dan nun. Contoh perkataan ialah jamu. Kata dasarnya jamu. Perkataan tambahannya adalah huruf alif dan nun. Jamuwan tambah alif dengan nun. Bukan hamzah dengan nun, tapi alif dengan nun. Jamuwan. Yang kedua keadaannya ialah diakhiri dengan suku kata terbuka huruf alif. Okey. Bila mana diakhiri dengan huruf alif, jadi imbuhan akhirannya mestilah kena letak hamzah dan nun. Contoh dekat sini ialah sewaan. Sewa itu adalah kata dasar dan imbuhan akhirannya kita tambah hamzah dengan nun. Contoh yang kedua ialah baca. Bacaan. Kita tengok pada kata dasar, huruf ca itu tiada alif. Tetapi bila mana ada imbuhan, kena ditambah alif. Kemudian ditambah hamzah dan nun. Okey, keadaan yang ketiga ialah diakhiri selain daripada suku kata terbuka, alif dan waw. Okey, selain daripada alif dan waw. Tadi waw dengan alif. Yang ini selain, maknanya bukan alif dan waw. Penambahan hurufnya di akhirnya ialah huruf nun. Okey, saji itu adalah kata dasar. Jadi bila ditambah akhirannya dia jadi sajian. Okey, yang kedua contohnya masak. Masakan. Yang ketiga minum. Minuman. Dia tak ada huruf alif. Cuma letak huruf nun saja di belakangnya. Sebab selain daripada huruf alif dan huruf waw. Keadaan yang keempat ialah diakhiri dengan suku kata terbuka, alif dan waw. Yang ini diakhiri dengan suku kata terbuka, alif dan waw. Dalam keadaan seperti ini, kita kena letak hamzah dan nun. Contoh dekat sini dia kata diakhiri dengan huruf alif. Harga. Hargai. Hargai. Jadi akhirnya adalah imbuhannya i. Hamzah dengan ya. Contoh yang kedua ialah lalu. Lalu ialah kata dasar dan penambahan huruf di belakang iaitu imbuhannya ialah i. Hamzah dan ya. Seterusnya, diakhiri dengan selain daripada suku kata terbuka, alif dan waw. Diakhiri selain daripada suku kata terbuka, alif dan waw, iaitu ya. Contoh, yakini. Yakini. Selain alif dengan waw. Iaitu dibagi contoh kat sini, ya lah. Okey, yakini. Dia punya imbuhan akhirannya, kita tambah huruf ya saja. Sakit ataupun sakit, sakiti. Dan yang terakhir contohnya lah terang, jadi terangi. Okey, itu adalah penerangan saya berkaitan dengan 3 jenis imbuhan
iaitu imbuhan awalan, imbuhan yang berada di depan. Yang kedua, imbuhan apitan, imbuhan yang berada di depan dan di belakang. Dan di tengah-tengahnya adalah kata dasar. Dan yang terakhir iaitu imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran iaitu imbuhannya mesti berada di belakang. Okey, saya harap murid-murid boleh faham pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita tengok sedikit latihan yang perlu anak-anak fahami. Okey. Okey, cerdas minda. Ni mudah sangat soalan ni. Okey. Contoh dekat situ ialah ber. Apa jawapan dia? Okey, bilik imbuhannya ber. Mestilah ruminya ialah B-E-R. Ber. Jadi, okey, itu jawapan dia. Seterusnya yang kedua, meng. Okey, meng apa dia meng? M-E-N-G. Meng, pandai. Seterusnya yang ketiga, per. Apa per? Dia punya imbuhannya dalam rumi. P-E-R. Per. Yang keempat, ter. Mana imbuhan dia yang sesuai? T-E-R. Dan yang terakhir ialah mem. Mim bunyinya mem. Jadi M-E-M, mem. Ber, meng, per, ter dan mem. Okey, nanti anak murid boleh salin kemudian jawab soalan tersebut. Cikgu dah bagi dah pun jawapannya tadi kan. Kena ingatlah. Okey. Boleh buat kerja tersebut dekat rumah nanti dan akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita baca tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, kita jumpa pada minggu hadapan pada kelas jawi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.